Yang ni corak merpati sekawan, corak bintang, corak kapal selam, 5 buah negeri, bintang bertabur. Yang ini tapak biskut, corak ketam, jari ketam. Biasanya turun saji ni asal-usul kita orang Melayu lah yang menggunakan asal-usul mula daripada turun-temurun nenek moyang. Kalau kita buh makanan bawah dia tak bau, sebab dia walaupun makanan tu panas, dia ada lubang untuk keluarkan hawa dia. Dia tak memeluh lah. Orang Terengganu panggil tak memeluh. Kalau sekiranya tertumpah kuah ke, kita boleh basuh. Kita basuh seperti biasa lah. Basuh seperti biasa, lepas jemur lah. Jemur kat panas kan. Kejap je, dia cepat kering. Warna dia tak akan luntur walaupun kita basuh. Sebab dia punya warna dia memang dah sebati dengan daun tu. Dia daun sar tu. Dia dah, sebab kita gebuh dia, kita masak dia. Dia tak akan luntur. Dia bukan macam yang menggunakan untuk tutup makanan. Tapi buat masa sekarang permintaan tu banyak ada ke hiasan dalaman lah. Macam di hotel-hotel pun dia nak hiasan dalaman lah. Tudung saji plastik tu dia ada lubang-lubang. Kalau lalak ingat pun telur boleh jatuh lagi telur lalak dalam tu. Kalau tudung saji ni sekarang ni berkenaan dengan tenaga pelatih memang kita menghadapi masalah lah. Sebab tenaga muda-muda sekarang tak berminat untuk mengajar.